Kereta tak sampai setahun, absorber dah rosak? Biar betul korang. So kat sini aku ada beberapa tips untuk share dengan korang macam mana nak jaga korang punya absorber. Bukan apa, absorber ni sangat penting untuk keselamatan dan juga keselesaan korang ketika memandu. First kali korang kena pastikan yang tayar korang cukup angin. Apa kena angin tayar dengan absorber pula? Tu korang tak tahu. Kalau angin tayar ni kurang, absorber korang kena kerja dengan lebih keras untuk menyerap hentakan yang sepatutnya diserap oleh tayar tu tadi. Itulah pasal korang kena selalu cek angin tayar. Selain daripada korang boleh jaga absorber korang boleh save minyak. Yang kedua, korang kena elakkan daripada lalu jalan yang tak rata atau berbonggol-bonggol. Brother, ni Malaysia brother. Bukan selalu nak dapat jalan tak rata brother. Itu betul. Tapi sekurang-kurangnya janganlah pergi hentak je langgar jalan yang tak rata tu. Cuma elak-elak sikit. Sekurang-kurangnya korang boleh jaga lagi korang punya absorber. Bila korang lalu jalan yang tak rata ni, bukan absorber je cepat jahanam. Part lain pun ikut jahanam sekali tau. Last sekali, kalau korang nak bawa beban ke apa, janganlah sampai melebihi had muatan. Dah tu kalau tak ada kereta lain macam mana pula ada? Sekali-sekala tu tak apalah, janganlah selalu. Cepatlah run up korang punya absorber tu nanti. Itu kalau dah run up, apa solution dia? Ni gunalah absorber heavy duty daripada KSW ni. Absorber ni memang terkenal dengan ketahanan untuk pemanduan lasak dan juga menanggung beban tambahan. Absorber ni juga ada hampir untuk semua model kereta di Malaysia ni tau. So, jagalah absorber korang dan enjoy pemanduan yang lebih tenang.